Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak berkongsi pengalaman istimewa ke Pusat Konservasi Penyu Karah di Pengkalan Balak, Melaka. Istimewanya di sini kita boleh melihat anak penyu dan penyu dewasa yang merupakan spesies yang diancam kepupusan. Di Malaysia ini sebenarnya bukan hanya penyu belimbing sahaja. Ada juga penyu agar, penyu karah dan penyu lipas. Pusat konservasi penyu ini lebih menjurus kepada penyu karah. Oleh kerana semua penyu-penyu ini diancam kepupusan, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai manusia untuk melindungi dan sentiasa menjaga alam